Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi pengguna kontes, so ramai juga yang tahu kan, dekat Hat Nyai kita ada dealer kontes. Selamat pagi semua. So hari ni kita berada di kontes di Hat Nyai. So kita nak servis kawan-kawan sana Zul tu, nampak tu. Dia dah cukup 4000 km untuk servis. So hari ni kita berada di Hat Nyai. Okey, sekejap lagi kita nak masuk kedai kontes di Hat Nyai ni, service center. Okey. Pak kontes ni memang kat Thailand memang dapat sambutan yang baik juga. So pagi ni kita nak ke service center. Tapi dia depan tu lah, di garden lah, tengok tu. Dia dekat sini, tempat dekat dengan sebelah di garden, hotel di garden lah. Ni depan je, dekat je. So kita pergi masuk sekejap. Kita pergi tengok sekejap ada apa dekat, barang-barang seri lain. Cantik juga kontes dekat Hat Nyai ni. Oh lah, cantik. Buat servis. Ada tempat servis je. Macam mana tu? Harga macam mana, okey? Kan? Ya. Tengok Ricky harga sama tak dengan Malaysia. Harga minyak ni semi ya. 390. Ni mahal sikit. Ni apa? Ni fully ke apa ni? Fully 690. So this one or this one? This one. Ini cengnya meh. Itu. 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 Okey. Gear oil. Oh, okey, gear oil 2. Okey. Gear oil tu. Dapat 2 gear kan. Jadi terangkan sikit harga untuk servis dekat Hat Nyai ni. Ini Apa tu? gear oil. Ini gear oil. Atau ini engine oil. Oh, ada juga. Sana ada washer. Ada washer ah? Okey, ni ada washer, bagi washer sekali. Tak boleh cakap. Ring oil cakap ring apa benda ring. So kita nak servis hari ni, kita servis di Hat Nyai. Tengok tu, dalam tu. Wah, cantik ah. Okey. Tu. Oil filter. Oil filter. Okey, oil filter. So that ni hargalah. 1,400. 1402 baht. 1,402 baht. Lebih kurang Malaysia berapa? 6 lah. 16. Murah. 16. Betul. Tu ada kontes di Hat Nyai. Buatnya kita dalam. Lain sikit kan? Kita dalam. Ini kita punya E dengan Malaysia sama tak? Sama je. Tapi jenis seat kenapa dah lain? Kenapa tak tekor yang baru? Dia masih lagi seat yang belakang yang lama lah. Dia Malaysia jab buat seat, dia tengok seat jab buat lah. Sini tak buat. Memang Malaysia dah tukar seat, dia masih lagi pakai yang lama punya. Buat G, jab buat. Jab tak buat seat dia. Tapi G dah tukar, nampak? G yang tukar, yang ni dah tukar dah. Tahu. Dah tukar yang seat baru, nampak tu. Dia memang seat macam tu dulu kan. Tak, lain. Memang ni seat baru. Ni seat baru. Nampak? Ni seat baru yang Malaysia punya. Tapi untuk E dengan K dia orang pakai masih lagi yang lama punya seat. Sini maksudnya all adventure.
Entah. Okey. Kami berada di Dontes di Hatnya ya. Yang ni D. Oh, okey. Dia dah lain kan, dia dah. Tapi tu ada benda yang dia orang dah baru, ada benda yang weh ni ada E ni ada cantik. Oh tu. Mana siapa tu sekarang dia tak suka. Ha? Stiker je. Bunyi dah kasi warning. Tahu? Dia bau. Bunyi kat sana. Mana? Video sini tak ni? Tak. Oh, pak. Kontes haknya pak dia. Hai. Dua hari ni kita servis. So harga di Thailand dengan harga di Malaysia memang sangat beza lah. Sangat-sangat beza. Tu nak bagi tahu lah kan. Tapi kalau siapa yang ada warranty, mungkin yang tanya juga dengan kedai kan. Macam mana servis di Thailand macam mana. Ya tu. Stiker dia. Naik tak? Ke sama ke dicat ke apa tu? Stiker. Stiker kan? Ada kan? Bawah ni stiker, semua stiker. Dua stiker. Cuba tengok dia orang punya design dia kat sini. Macam lain lah sikit. Sebab Dia lipat dalam ni. kan? Tu stiker. Ni double. Tapi tak enam. Dia ada lah ni. Cuba. Ya, dia Oh, tak, stiker tak. lah Ini. stiker nampak. Dia stiker nampak. Dia di Kan ni kot. ha? Dua ni stiker. Kan ni. Color tak. Thailand lain sikit lah. Dia punya design pun lain sikit. Memang untuk stiker dia tak sama lah. Mana? Wah tu. Tu G lah. Dia lebih terang lah dia punya tu. Mari kita tengok sini sekali lagi. Memang lain, stiker tu lain. So motor saya atas tu kita servis. Okey, ni Zul punya. Ini saya punya. Okey, sikit pun sekian. Apa lagi video saya seterusnya. Harga pendek. Kita tukar juga belakangnya untuk backpack belakang. Murah, harga murah je. Wah. So kita servis dulu.